Jika GRS tanding secara solo, ini menunjukkan tanda-tanda awal parti-parti lain juga masing-masing secara solo. Jika parti yang besar dan berkuasa di Malaysia pula bergabung, apa yang akan terjadi? Tentulah semua akan berharap masuk kapal besar. Saya tidak terfikir parti-parti kecil mampu berdepan parti besar dan berkuasa dalam situasi rebut kuasa dan bercelaru yang dikatakan parti tempatan Sabahan. Saya tidak. Katakan parti tempatan kecil tidak mampu tolak parti besar jika bersatu bergabung. Di Sarawak, Kedah dan negeri-negeri pembangkang khasnya mampu tolak parti besar ianya berbeza dengan Sabah. Parti-parti tempatan Sabah yang didandang-dendangkan dikatakan tempatan itu hanya indah kabar dari rupa. Inilah persoalannya, rebut-rebut kuasa jatuh menjatuhkan siapa kuat dan siapa jadi kerajaan di Sabah pasti akan hancur juga kecuali parti besar kuat. Mereka tidak mampu tumbangkannya sebab seluruh negara. Ini terbukti kerajaan Sabah saling bertukar ganti penyebab utama kehancuran dan kejatuhan kerajaan negeri Sabah dikuasai parti kecil-kecil atau gabungan rapuh saling bercakaran. Jadi rakyat tentu rasa bercelaru dan bingung ke mana hala tuju sebenar perpaduan yang diimpian rakyat Sabah mahukan parti-parti kecil bergabung dan bersatu, tidak jatuh menjatuhkan antara satu sama lain. PEN ke-17 Sabah masih ada ruang mereka bersatu, mungkin selepas PEN ke-17 ketika bentuk kerajaan, tetapi parti besar kuat bergabung, lebih jelas, tunggak segala-gala harapan parti-parti kecil 1-2 kerusi nanti mudah ikuti dia kapal besar lebih selamat kukuh andainya memerintah di Sabah. Sebab itulah kerajaan BN kuat di satu masa dulu lebih lama memerintah di Sabah 5 panggal bermula 27 Mac tahun 2003 hingga 12 Mei tahun 2018 disebabkan UMNO juga kerajaan pusat Malaysia. Inilah buktinya kerajaan negeri Sabah dan parti-parti kecil tidak akan dapat bertahan lama kerana rebut-rebut kuasa. Jika situasi ini jadi persengketaan rebut-rebut kuasa parti-parti kecil, tiada pilihan, hanya ikut kapal besar, sebuah kapal besar baru pun PX UMNO dan parti-parti kecil lain. Saya tidak sebut parti tempatan kerana banyak dan bercelaru memadailah parti-parti kecil sebab mereka tiada kemampuan buat tubuh kerajaan tanpa parti besar atau bergabung. Sejarah kerajaan Sabah hanya 3 parti tunggal tanpa bergabung, iaitu Parti Berjaya dan Parti PBS warisan sekejap hayatnya. Selain itu semuanya, gabungan parti-parti kecil atau utama, tunjang lebih banyak dan dimenanginya itu pun akhirnya pecah dan jatuh tidak sampai 20 tahun ke 30 tahun. Saya tidak sertakan data-data kerajaan-kerajaan Sabah lalu yang rancang bertukar ganti jatuh menjatuhkan antara satu sama lain sudah jadi kebiasaan di Sabah. Apa-apa pun kita tunggu dan lihat kesudahannya apabila keputusan PRN ke-17 Sabah dan bentuk kerajaan Sabah. Adakah parti kuat besar nasional bersatu bergabung tu? PX dan UMNO dapat kuasai rebutan merabut juara dan dibantu parti-parti kecil lain atau satu kerajaan Sabah baru bergabung tanpa ditunjangi parti nasional besar kuasanya.